Kerajaan bakal memperkenalkan pendekatan baharu penilaian pembelajaran di sekolah rendah dan menengah melalui Matriks Pembelajaran Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan pengukuran pembelajaran tahun 4 akan bermula pada 2026 melibatkan 4 mata pelajaran teras, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains. Manakala pengukuran pembelajaran tingkatan 3 akan diperkenalkan pada 2027 dengan 5 mata pelajaran utama, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Sejarah. Pendekatan ini bertujuan memastikan tahap penguasaan murid dapat dikenal pasti lebih awal, seterusnya membolehkan intervensi dibuat secara lebih tersasar bagi meningkatkan kualiti pendidikan, katanya pada Majlis Pelancaran Rancangan Pendidikan Negara RPN 2026-2035 di Putrajaya 20 Januari 2026. Kerajaan turut menstruktur semula umur kemasukan murid ke sistem pendidikan formal. Mulai 2027, prasekolah ditetapkan pada umur 5 tahun, manakala tahun 1 pada umur 6 tahun bergantung kepada kesediaan ibu bapa. Kelayakan masuk tahun 1 pada usia 7 tahun kekal, namun ibu bapa digalakkan menghantar anak lebih awal. Selain itu, kerajaan memperuntukkan 100 juta bagi menaik taraf bilik guru di seluruh negara selepas mendapati lebih 30% daripadanya tidak selesa dan tidak selamat. Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035 ini dijangka menjadi pemacu transformasi pendidikan Malaysia.